Okey, saya dah 3 tahun masuk stand. Bolehkah saya stop makan aspirin juga pada Blavik? Okey, kalau anda dah letak stand, untuk pengetahuan semua orang, kalau anda dah ada prosedur jantung, stand ke, atau ubat bypass ke, maksudnya anda terpaksa, anda perlu makan ubat cair darah. Ubat cair darah ni, untuk pengetahuan you all, kena makan berterusan. Makan sampai bila-bila. Selagi jantung kita gerak, you kena makan. You jangan nak rasa, oh, aku dah okey dah ni, aku dah rasa sihat, aku dah berhenti makan ubat. Itu adalah anggapan yang salah. Anggapan yang kena dibetulkan. Kalau kita ada masalah, dah ada stand, dah ada balon, dah buat bypass, walaupun anda dah rasa sihat, anda mesti wajib, orang Indonesia kata harus makan ubat cair darah tu seumur hidup.